sebagai attention seeker ke apa, pandangan peribadi saya lah, just buat je. Hai guys, salam sejahtera. Hari ini kita berada di BP Mall pada 23 hari bulan 5 untuk program bersama Wellness Hub dan Pejabat Kesihatan serta YB Datuk Najib Samuri. Saya ingin menzahirkan tinggi-tinggi penghargaan ahli jawatankuasa, pengajar yang telah bertugas lulus Wellness Hub Dr. Fahan yang telah melaksanakan sehinggalah jadinya program pada petang ini. Dapat terima lagi untuk program-program seumpama ini pada masa akan datang. Ada rezeki, ada lagi. Saya merasmikan Kanifal Kesihatan dan menghentikan stigma kesihatan mental di peringkat daerah berdepan. Topik pada hari ini ialah sebuah soal bicara tentang kesedaran kesihatan mental dan stigma-stigma yang berkaitan dengan kesihatan mental untuk kita meningkatkan kesedaran kepada masyarakat. Setiap cerita didengari dan setiap suara dipeduli. Kasus dalam maksudnya apa pandangan mereka berdua Gen Z, halangan dia lah dalam masa dia bersuara. Daripada sudut orang yang mengalami masalah atau kesakitan mental, apabila emosi tu tengah rancak psikosis, tahap tu seseorang tu tak patut suarakan apa-apa dekat media sosial sebab kurang in touch dengan reality. So mungkin untuk dapat treatment yang sepatutnya. Tetapi apabila dalam proses bangkit balik atau recovery, seseorang tu boleh rujuk kepada social media sebab sekarang tahun 2026 kesedaran tentang kesihatan mental ni semakin diutarakan lah sebab banyak orang tak berapa tahu pun apa-apa jenis penyakit mental, contohnya bipolar, schizophrenia and depression. Sangat kompleks on its own. Bersuara di social media tu, konteks dan niat pun penting. Kenapa kita bersuara? Kita nak cari solusi ke atau nak dapat tahu info-info yang orang-orang yang pernah lalui untuk dapat positif punya content? Benda ni kena ada satu garis halus lah, solution dari segi support and also pengalaman orang yang pernah melalui dan cara bangkit balik dan macam mana nak overcome penyakit tu. Saya rasa adalah sesuai. Jadi kita kena evaluate niat orang yang nak sampaikan konten tu. Satu sharing yang positif, mungkin sebahagian besar masyarakat akan melabelkan seseorang tu sebagai attention seeker dan kita tahu walaupun niat kita baik nak sharing sesuatu tapi masih akan dilabelkan sebagai attention seeker ke apa, pandangan peribadi saya lah, just buat je. Sebab daripada sharing tersebut, you boleh positively affect one person dan one person boleh positively affect beberapa orang yang lain. Siapa pun ada sebenarnya dekat kita atau keluarga kita atau kawan-kawan kita yang cakap pasal ni. Aku rasa aku berbangga, aku rasa aku lemah, aku rasa aku tak boleh buat. But actually, bila someone cakap macam tu dekat kita, it's a privilege untuk kita berperasaan keberanian bersama seseorang. Sebab tak semua orang berani letak kita cepat je. Hentikan stigma. Orang Ke betul. Bagus. Bangga silakan. Hari ini, saya ingin berkongsi tentang kepentingan kesihatan mental dalam kehidupan kita. Kesihatan mental mampu membantu kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih yakin, positif dan bahagia. Dan setiap suara yang memberi sokongan dan semangat adalah sangat-sangat bermakna untuk mencerahkan hari seseorang. Dalam dunia percabulan ini, kita bukan hanya perlukan tubuh yang sihat, tapi juga hati yang kuat dan minda yang positif. Kerana daripada hati yang kuat, lahirlah semangat untuk terus melangkah. Dan daripada semangat itu, lahirlah suara yang bermakna. Menyuluh satu semangat kepada rakan-rakan supaya tidak runtuh mereka punya semangat. Jadi di sini, setiap suara merupakan perkara yang amat penting bagi kita menerapkan satu budaya yang utama. Sekian daripada saya, Anasyah Merosmani. Terima kasih. Saat itu saya, setiap langkah bernilai, setiap suara bermakna. Stigma ialah pandangan negatif, prejudis dan larangan yang tidak bahaya terhadap seseorang yang mempunyai masalah kesihatan mental. Pentingnya kesihatan. Manakala setiap langkah yang bernilai bermaksud amalan yang kita lakukan pada setiap hari seperti berlari, bersenam maupun memakan dengan seimbang. They tell us health is wealth, but they only show us the muscles, they hide the scars, they hide the anxiety. True health is standing in front of the mirror and realizing that your mind as much sweat as your body. Breaking the stigma isn't just slogan on the poster, it's
adalah manusia. Jadi jangan jaga hati perasaan orang lain. Janganlah bila kawan mengadu penat, dia cakap, aku pun penat juga lah. Kalau tidak kerana bulan, biarkan cahaya bintang berseri. Kalau tidak pedulikan kesihatan, mana mungkin hidup bahagia sentiasa. Kita sering lupa bahawa kesihatan anak akan penting dalam kehidupan. Kita sering berlari tanpa sikisah. Tubuh penat, fitan tertekan dan emosi lelah. Tetapi persoalannya, apabila kita berjaya tapi diri dalam kesusahan, apakah manfaatnya? Jadi, marilah kita menjaga diri, menjaga akal. Sekian, terima kasih. Terima kasih kerana memberikan info dan inspirasi kepada semua dan saya juga. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua daripada anda. Rajin-rajin jaga kesihatan. Bukan hanya kesihatan fizikal tapi kesihatan mental masing-masing. So all the best to you guys. Thank you so much. Hai, salam sejahtera semua. Sekarang kami berada bersama Puan Irene daripada Wellness Hub Pejabat Kesihatan Batu Pahat. Okey, terima kasih Puan Irene atas jemputan ke event hari ini. Kau mana? Pertandingan Open Mic bersekolah di SMK Tun Aina. Kita jemput Nur Hanawiyah binti Abdul untuk naikkan bulan. So, Puan Irene, apa sebenarnya objektif program pada hari ini khususnya berkenaan topik kesihatan mental? Ini kali kedua tau Mel kita buat di BP Mall. Tapi kali ini kita fokus pada kecergasan dan juga kesihatan mental. Kesihatan mental milik semua, kita tak nak ada stigma. Okay. Jadi fizikal dan mental seiring. Jadi pengisian kita sebenarnya kita ada buat konsep Fit Quest. Okay. Di mana mereka akan menjalani pelbagai aktiviti fizikal, talent dan nak dapat claim hadiah lah. I see. Dan selain itu kita ada juga rakan-rakan sahaja yang bantu kita dalam program ni. Program ni ada banyak golongan muda, sekolah menengah semua pun menyertai sekali. Dan saya pun sangat kagum melihat ni. So adakah lepas ni akan ada lebih banyak lagi program kesedaran tentang kesihatan mental juga ke? Selain kesihatan fizikal? Kita akan lebihkan fizikal dan mental tu tadi untuk sepanjang tahun ni lah. Kita libatkan generasi muda tadi tu daripada fizikal dari segi aerobik dan kita buat tadi slot open mic. Mel jadi juri. So ni satu formatan lah. Formatan yang baru kepada kami juga. Di mana sekolah-sekolah menengah ni pelajar ni dia dapat menyuarakan apa tema yang kita bagi. So satu kelainan lah untuk Melvin Gary untuk naik ke pentas. Okay, berikan sikit tepukan untuk Cik Melvin Gary guys. Tahniah saudari atas kemenangan sesi open mic pada hari ini di BP Mall. So, pada pendapat saudari, berapa pentingnya kesihatan mental khususnya pada golongan umur saudari? Pentingnya kesihatan mental ni terutamanya untuk para pelajar untuk meningkatkan produktiviti. Untuk pelajar sebab kita nak periksa, nak menghafal banyak benda nak kena hafal. Jadi kena jaga mental. Susah kalau tak jaga mental untuk kesihatan diri. Kalau mental tak terjaga, kesihatan pun akan drop. Jadi kena jaga mental, badan pun sihat. Okey? Adakah tahap kesedaran di peringkat sekolah menengah ni tentang pentingnya kesihatan mental? Adakah tahap kesedaran tu perlu di-upkan lagi? Perlu di-upkan lagi sebab kadang-kadang cikgu ambil rendah. Tapi sebagai rakan-rakan pun kita kena tengok kawan-kawan. Kalau tak okey kita bantu. Jangan biarkan dia sendiri. Jadi sama-sama kan? Okey, saudari, tanya atas kemenangan di sesi open mic pada hari ini di BP Mall. Sebagai seorang pelajar, kita kepentingan kesihatan mental tu sangat penting lah. Sebab kita boleh kawal emosi dengan lebih baik. Kita boleh jaga kesihatan fizikal kita, jaga hubungan dengan orang lain. Saya setuju lah kalau kita adakan macam kempen. Macam sekarang ni kita ada kat BP Mall kan. Kita ada buat kempen-kempen kesihatan yang berkait dengan kesihatan mental. Boleh bagi pendedahan kepada mereka-mereka student-student yang tak tahu kat luar sana. Guys, jangan lupa datang ke Wellness Hub Batu Pahat dan explore apa perkhidmatan yang kami ada. Ianya percuma. Betul, jangan lepaskan peluang ni. Tengok video-video daripada Wellness Hub dan follow media sosial Wellness Hub dan ambil kesempatan ni untuk perbaiki bukan saja kesihatan fizikal tapi kesihatan mental juga.